kreatif tanpa henti, idea jadi aksi. Kami TV BSS Series bersiaran di sini. Dan Muhammad Furqan dan membuat jualan cawangan juga di pojok. bersama saya, pelajar cemerlang series, Abang Syed. Abang Syed, boleh tak bagi tahu cabaran yang abang hadapi untuk mendapat result yang cemerlang? Alhamdulillah, dua sekali saya bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat markah yang cemerlang. Cabaran yang saya hadapi adalah saya kena bangun sampai saya kena study sampai dari pukul 10 sampai 1 pagi. Terus saya akan ambil tidur dalam 2 jam, 3 jam macam tu, dan saya akan bangun pada pukul 4 atau 4.30 pagi. Dan sebelum saya mulakan, saya akan baca Al-Quran kerana saya nak tenangkan hati saya, kerana Al-Quran dapat menenangkan hati manusia. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Syed. Bersama saya, pelajar cemerlang, Nuha. Jadi Nuha, apakah rahsia ataupun cara untuk menjadi murid yang cemerlang? Actually tak adalah rahsia sangat. Okay. Saya selalu belajar dengan konsisten dan baik. Selain itu, saya selalu fokus dalam kelas. Walaupun saya sedikit berkekurangan masa kerana terlibat dalam aktiviti sukan seperti olahraga dan handball, saya cuba untuk bahagikan masa dengan baik. Bersama saya, Ibu Pelajar Cemerlang Series, Puan Halimatul. Puan, apakah kata-kata motivasi yang Puan berikan kepada anak Puan ketika anak Puan stres? Dia kena selalu berusaha dalam mata pelajaran sekolah sebab untuk kejayaan diri sendiri dan bukan untuk kejayaan ibu bapa. Jadi dia kena belajar bersungguh-sungguh dalam keadaan zaman yang sekarang dan jangan selalu stres lah. Itu jelas. Kuatkan semangat untuk dia belajar selalulah bersungguh-sungguh. Itu saja. Okey, terima kasih Puan Halimatul. Bersama saya, Mama, kepada pelajar cemerlang Anis Rania. Jadi Puan, apakah didikan yang Puan berikan kepada anak Puan sehingga anak Puan dapat menjadi pilihan murid cemerlang sekolah? Pertama sekali saya mengucapkan syukur Alhamdulillah sebab anak saya dah berjaya. Dari segi didikan, saya hanya menyerahkan kepada beliau lah untuk membuat ulang kaji, menghormati masa. Lepas tu tak menekan-nekan sangatlah. Sajalah dan doa daripada kami lah, ibu bapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya Iman bersama Cikgu Rohani. Jadi Cikgu, apakah usaha-usaha yang Cikgu boleh berikan untuk student-student yang sedang berusaha untuk dapat result yang cemerlang? Okay, kepada murid-murid yang nak mendapat keputusan yang cemerlang, okey. Yang pertama sekali, mereka kenalah menetapkan matlamat. Matlamat ataupun tujuan. Apa tujuan mereka belajar dan untuk apa mereka belajar. Jadi matlamat itu mesti jelas. Ya. Yang kedua, murid-murid kenalah faham. Ya. Bila belajar kena faham, dan bila faham barulah boleh dapat apa sahaja ilmu yang disampaikan oleh guru-guru. Kena faham dahulu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kena buat satu jadual secara sistematik. Maksudnya jadual belajar secara sistematik. Okey. Yang keempat, buat latihan ataupun ulang kaji secara berterusan. Maksudnya setiap hari, bukan belajar ataupun ulang kaji semasa peperiksaan sahaja. Okey, seterusnya boleh mempraktikkan kaedah-kaedah ataupun teknik-teknik yang telah disampaikan oleh guru-guru untuk setiap mata pelajaran. Okey, itulah sebahagian daripada kaedah ataupun usaha yang boleh dilakukan oleh murid untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, terima kasih Cikgu. Nama saya Adam, bersama saya Cici Izzati. Teacher, boleh tak share tips macam mana cara nak dapatkan result yang cemerlang?
Okey, bagi saya untuk mendapatkan tips yang cemerlang untuk peperiksaan senang je. Kalau senang je kan dia ada banyak proses. Okey, antaranya salah satu cara adalah memang awak kena ulang kaji pelajaran. Okey, dan lagi satu yang paling penting, kalau ada soalan yang awak tak apa nak faham apa semua, cikgu ada. Okey, cikgu ada untuk tolong awak untuk dapatkan jawapan yang terbaik. Kalau ada soalan yang awak tak apa nak faham, boleh rujuk dengan cikgu. Okey, dan bila awak dah faham, awak tahu. Okey, bila cikgu dah ajar apa yang contohlah dalam kerja matematik, semua tu awak akan faham bila cikgu terangkan kepada awak semua. Okey, terima kasih cikgu. Bersama saya Bonda, Puan Hajar Sarina. Jadi Bonda, apakah harapan Bonda dengan student yang akan menghadapi peperiksaan yang besar seperti SPM? Harapan Bonda pastinya pelajar-pelajar SPM tahun 2026 ini lebih cemerlang daripada yang ada, kerana satu, Bonda adalah tahun terakhir di sini. Okey, dan Bonda berharap ia menjadi hadiah persaraan Bonda pada hujung tahun 2026. Okay, terima kasih Bonda. Bersama saya Encik Nahairi Zaki, PIBG Sekolah Seris. Apakah perasaan Encik selepas prestasi sekolah meningkat? Alhamdulillah, tahniah dan selalu gembira. Sangat-sangat gembira. Okey. Okey, terima kasih Encik Nahairi Zaki. Sekian, terima kasih. Bersama saya Encik Faizal. Apakah perasaan Encik setelah merasmikan acara ini? Saya mewakili YDP Majlis Pemandangan Sepang merasmikan majlis pada hari ini, dan saya dapat tahu keputusan SPM sangat meningkat, dan saya pun sangat gembira dan rasa kagum dengan pencapaian sekolah Menara Kebangsaan Seri Sepang. Jadi saya harap pelajar-pelajar cemerlang ni maju jaya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. TVBSS Series sign out.